Ada saya baca satu artikel. Larang arak di sekolah, jolok setebuan. Nah, umpama kata macam itulah. Melarang arak, hidangan arak di sekolah menjolok sarang tebuan. Sebab apa? Tak boleh diganggu gugat di sekolah jenis kebangsaan. Kalau saya jadi kerajaan lah kan. Kalau saya jadi Perdana Menteri lah. Kalau ataupun Menteri Kabinet kan. Saya suruhkan. Yo, ini cakap orang kampung ni. Kan. Kalau kita nak larang sesuatu hal, kita kuat kuasa dulu bagaimana dia nak dijual. Situ dulu. Ya. Apa yang saya perhatikan, yang tak boleh menjejaskan kematian, yang tak boleh membuatkan orang tembak kemalangan seperti rokok, kamu kerajaan arahkan hendaklah tempat penjualan rokok tu ditutup kain. Sebab takut mempengaruhi kanak-kanak isap rokok. Itu baru kesihatannya. Tapi bagi perokok, mereka masih kenal kepada mana isteri, mana anak perempuan. Mana ayah, mana ibu dan mana anak. Mereka kenal. Dan mereka masih lagi boleh memandu dengan baik. Tak mabuk dah, rokok. Kan? Iya. Saya kawan orangnya. Takut kok mempengaruhi kanak-kanak bawah umur. Arak ni mempengaruhi tak? Ngaruh. Tapi kenapa almari jualan arak tu tak ditutup? Di situ. Sebab arak ni kalau orang Islam ni diibaratkan sebagai ibu segala maksiat. Sebab bila dah minum arak, dia tak kenal mana satu ayah, mana satu ibu dan mana satu anak perempuan dia. Kalau bawa ke kereta, dia akan memandu secara melulu dan melibatkan kematian. Mana lebih bahaya? Arak ke rokok? Jadi kerajaan kena buat kuat-kuasakan penjualan arak ni dulu sebelum nak melibatkan yang lain. Kan? Itu sepatutnya kerajaan buat. Kan? Bukan sekadar bercakap dah. Bukan menutup almari jual-jual rokok dah. Iya. Kuat-kuasakan dulu cara penjualan arak ni. Tidak boleh jualan arak di mall-mall, di supermarket, di mana lagi? Di tempat kebiasaan orang-orang awam berbagai kaum, berbagai agama hadir. Tak boleh dijual arak di situ. Itu dikuat-kuasakan dulu. Kan? Kalau nak jual boleh kena buat almari tertutup. Itu sepatut dibuat. Ini tak. Saya tengok dekat pasar raya kecil-kecil ni pun berlambat jual dalam petais tu. Ada break kapal, ada itu, ada ini. Kan? Banyak jual. Ya, kedai kecil-kecil jual Samsung semua banyak. Yang itu dulu dikuat-kuasakan, diharamkan tak boleh menjual. Itu sepatutnya kerajaan kuat-kuasakan dulu. Ini rokok tu ditutup almari sanggup tutup. Kan? Jadi kerajaan-kerajaan ni salah. Ya, saya bukan nak kata kerajaan ni tak elok tak. Tapi kerajaan ni kadang-kadang salah buat penilaian tentang ini. Kan? Rokok ditakuti mempengaruhi kanak-kanak ataupun orang bawah umur. Arak pun macam tu juga. Mempengaruhi. Kan? Mempengaruhi bawah-bawah umur. Tak bertutup lah tu almari dia. Jadi saya minta pada kerajaan, sebelum nak sentuh yang lain, buat yang tu dulu. Kan? Bila dah buat yang tu dulu, baru boleh. Bab hidangan arak di majlis kerajaan ni, saya rasa lah, zaman Mahathir, zaman Tun Razak, zaman Datuk Najib, zaman Rahman Badawi, tak berlaku benda-benda ni. Kan? Tak berlaku. Tapi zaman sekarang banyak berlaku. Nilaikanlah sendiri. Ya, nilai kan. Kau cakaplah macam mana buih pun. Berbuih mulut cakap ni tak ada peduli dah. Kan? Dan kita harus tahu, Islam haramkan arak. Kristian pun tak benarkan arak. Buddha pun tak benarkan arak. Hindu pun tak benarkan arak. Kan? Tapi kenapa mereka nak minum arak? Jaga status. Iya. Champion lah, apa macam-macam lah. Nak jaga status. Dah ada gelaran, nak jaga status. Kan? Ini sebab. Kan? Malu nak hidang air kopi O ke, air teh O ke, malu. Ini dah pencuri. Walau bagaimanapun, pada saya menyeru pada Datuk Seri Anwar Ibrahim, dengarlah pendapat orang kampung ni. Pendapat orang kampung yang tak ada kepentingan politik. Kan? Patut dengar. Kok tak besok, PR6 boleh, lingkup lagi. Kan? Wassalamualaikum.